Dan juga kepada siapa? Golongan-golongan orang yang selamat ke dunia yang ganjil kepada ganjil. Siapa dia? Orang-orang yang saudara-saudara kita. Okey, baru dengar suara dia. Barulah kuat sikit Ustaz kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi golongan-golongan rentan ini adalah satu golongan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat kita ni Tuan Hafiz. Kalau kita pandang, kalau kita buat apa saja komuniti, dalam komuniti kita buat ceramah, buat apa, kita lupa dengan satu lagi golongan yang wujud, yang kita tak berapa perasan tapi dia ada. Bila dia tak ada, kita tak nampak. Kalau dia ada pun kita tak nampak. Ada je macam tak ada. Itu deh. Ni golongan-golongan rentan ni lah. Jadi Rasulullah tu menunjukkan satu sifat yang walaupun dia ni berperingkat orang yang paling tinggi dalam kerajaan, tinggi dalam agama dia, maksud dia seorang Nabi, tapi tidak lupa dengan golongan-golongan ni Tuan. Subhanallah. Kita banyak bagi contoh kalau orang tanya pasal kasih sayang. Apa itu kasih sayang menuju komuniti lestari? Itu mula saya dapat tajuk ni, alamak apa tajuk apa tu penjerti dia ni. Kan? Okey, bila saya dapat faham apa semua, gitu kasih sayang. Saya rasa kalau cerita pasal kasih sayang ni tuan-tuan, adalah yang paling baik sekali, contoh yang terbaik adalah Rasulullah. Kalau kita tengok contoh Rasulullah, contoh kasih sayang tu berputik, itu Rasulullah. Kalau kita mencari satu keindahan kecintaan, itu Rasulullah. Dialah simbol kasih sayang yang sebenar dalam kehidupan kita. Dalam agama kita menunjukkan dia, dalam kasih sayang pun dia. Kalau kita tanya, suami mana yang paling menyayangi isteri dia? Kita ada jawapan, Rasulullah. Takkan Ustaz Hafiz pula, mungkin dia sayang, tapi taklah sayang Rasulullah. Taklah Ustaz Roslan pula, tapi taklah sayang Ustaz Hafiz sayang isterinya. Kuranglah saya sikit. Tapi kalau bandingkan Rasulullah SAW, bukan dia sayang pada isterinya, dia sayang pada umatnya, dia sayang pada semua. Lagi satu komuniti yang tidak kelihatan tapi wujud, iaitu komuniti rentan. Saya boleh ringkaskan perluan macam itulah saya. Ustaz, jadi kalau kita tengok dalam konteks komuniti rentan ni sendiri kan, kalau kita boleh kembangkan lagi ataupun kalau Ustaz boleh sharekan lagi macam mana Rasulullah menyantui komuniti rentan ni kan, dalam konteks ni lah sirah Rasulullah tu sendiri. Mesti banyak tu Ustaz kan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan beberapa keadaan yang mana Nabi Muhammad SAW menyantuni sahabat-sahabat dan juga komuniti Islam ketika itu. Saya surprise dengan soalan Ustaz Hafiz ni sebab dia tak bagi soalan bocor. Okey Ustaz. Okey. Saya dah cuit pun dia tak keluar pula soalan dia kan. Tak apalah, saya cuba jawab Ustaz. Minta maaf lah kalau tak gangguan. InsyaAllah. Okey. Ustaz boleh. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya bila saya kata kasih sayang daripada Rasulullah ini, kita bayangkan kalau kat Malaysia ni kita nampaklah Datuk Anwar, Datuk Seri Anwar. Kan, sebagai kita punya pimpinan, sebagai kita punya ketua negara, bagaimana jika mana kita panggil dia, Bang Noah, tak boleh lah, Datuk Seri datang ke rumah saya, boleh tak tolong bersih-bersihkan rumah saya? Agak-agak nak datang tak? Pandang pun tidak. Tapi Nabi tidak tuan-tuan. Nabi tidak. Saya bagi contoh, seorang perempuan yang ada agak masalah hilang ingatan. Ada yang mengatakan dia sawan, ada yang mengatakan dia nyanyuk, tak ada periwayatan siapa nama dia, dan datang kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW dia berkata apa? Ya Rasulullah, sa'uduni, tolong aku ya Rasulullah. Dan dia berkata, ya Rasulullah berkata, wahai Ummu Abdul Fulan, apakah pertolongan yang ingin aku pertolongkan? Dan dia kata, datanglah kepada aku ya Rasulullah. Rasulullah datang dan berjalan kepada perempuan tadi yang tidak dikenali, dan berjalan bersama-sama sambil memenuhi keperluan perempuan tadi. Agak-agaklah ketua agama ni Ustaz Hafiz. Bukan ketua agama lah, ketua yang nombor satu dunia. Perdana Menteri lah kita kata kan. Nak layan ke? Tak. Keadaan dia tak kenal, dalam keadaan dia tidak tahu siapa perempuan ini, dan diketahui pula orangnya ada masalah sebenarnya. Rasulullah tak mungkin kita kata satu lagi nama, ataupun tak pernah dengar nama ni. Nama dia Jalan. Dia ni sahabat Nabi yang tak ada bil,
dan tak ada datuk. Kenapa tak ada? Tak ada bapa ke dia? Anak Arab ke? Tak. Dia menunjukkan orang yang tidak dikenali dan tidak ternama keluarganya. Orang yang pendek, kerdil, mukanya kalau orang pandang tak ada pada suku yang menarik Julaibib ni. Tapi disebabkan kerana ketakwaan dia kepada Allah, sayangnya kepada Rasulullah, Rasulullah amat menyayangi. Apa bentuk kesayangannya? Julaibib ni satu hari ditegur oleh Rasulullah. Julaibib, kau meningkat. Kau tak nak kahwin. Rasulullah tanya tu. Kau tak, Julaibib hanya tersenyum. Hanya tersenyum kata siapa nak kahwin ya Rasulullah. Rasulullah tarik tangan Julaibib ni, macam saya tarik tangan ustaz ni, bawa ke satu rumah. Rumah tu orang kaya, orang ternama golongan Ansar dan punyai seorang perempuan yang cantik dan bertakwa dan dikejar oleh pemuda-pemuda Ansar pada ketika itu, tuan-tuan. Tapi bila Rasulullah datang, dia tanya, wahai tuan rumah, aku datang untuk menikahkan anak kau dengan pasangan kau nak teman aku ini, sahabat aku ini yang bertakwa kepada Allah. Ibu bapanya melihat Julaibib di belakang Rasulullah terpinga-pinga. Ini kena jadi menantu aku. Apa kerja dia? Ahli muzik? Kononnya lah. Dia bukan apa. Tapi kerana takwanya perempuan, anak perempuan tadi, kerana itu adalah permintaan Rasulullah, dia kata, wahai ibuku, sekiranya ini adalah pasanganku yang dipasangkan oleh Rasulullah, pasti ada keberkatan, pasti ada kenikmatan yang Allah akan berikan kepada aku. Rasulullah akhirnya berkahwin, Ustaz, dengan Julaibib. Berkahwin dengan Julaibib dan kemudian apa? Satu-satu perkataan doa yang kita guna sampai sekarang ke jumpa orang kahwin. Barakallahu kuma wa jama' bainahuma bil khair. Satu doa yang menjadi iri hati kepada para sahabat. Jadi iri hati khusus untuk Julaibib. Kalau kita yang doakan kat kawan-kawan kita, apalah sangat kan, Ustaz Hafiz, Ustaz Roslan ke Ustaz siapa pun, Imam, tak kisah pun. Tapi ini Rasulullah. Bila mana Julaibib dipanggil untuk berperang pada keesokan harinya ataupun besok selepas daripada dia berkahwin, bak kata orang masih dalam bulan madu, dia pergi untuk perang. Perang apa? Perang Uhud lah tu. Dan Julaibib kalau diriwayatkan sempat membunuh 7 orang Quraisy yang bersama dan dia meninggal dibunuh syahid kalangan orang-orang Uhud. Ini Julaibib. Rasulullah bila turun daripada bukit Romi, persembunyian Rasulullah selepas dalam pertengahan perang Uhud ini, ketika orang Quraisy dah pulang dengan penuh kegembiraan, Uhud adalah tempat Rasulullah amat sedih. Kerana apa? Ketika orang muslimin bertahan di atas bukit tersebut, Ustaz, dan orang-orang Quraisy ni tak naik atas, tak boleh. Dia buat apa? Dia ambil pedang, dia kelar orang-orang syahid syuhada, sahabat-sahabat Nabi di bawah. Sehingga kan ada periwayatan, tak ada satu pun para sahabat yang syahid ketika Uhud kecuali dikenali dengan baju-bajunya ataupun bentuk fizikalnya. Julaibib dikenali kerana dia orang yang kerdil. Subhanallah. Muka tak ada, tuan-tuan, muka tak ada. Kalau kisah tu Hamzah pun ketika tu tak kecil, Nabi pun dibelah oleh Hendon dan kemudian dikeluarkan hatinya dan dimamah. Bukan tu aja, mukanya dikelar-kelar sampai tak boleh dikenal mana satu. Dikenal pun keadaan ini. Julaibib salah seorang daripadanya dan dia syahid dan Rasulullah merangkul pada Julaibib, dia letakkan di pahanya dan berkata, wahai Julaibib, engkau sebahagian daripada aku dan aku sebahagian daripada engkau. Dan dia seorang salah satu daripada sahabat Nabi yang disimpurnakan pengebumiannya, yang Rasulullah korek sendiri tanah kuburnya dan ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang OKU kerdil, tak ada nama, tak ada masyhur sekalipun dalam kehidupannya, tapi Rasulullah tetap menyayanginya. Kita ni, tuan, kadang-kadang kalau anak kita yang cacat sikit pun kita sayang, kadang-kadang kita itulah. Tapi Rasulullah dengan umatnya tak. Ramai lagi yang kita boleh ada namanya Ibn Malik, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang mempunyai peranan, yang mempunyai kehebatan dia yang tersendiri walaupun keadaan OKU, tapi kasih sayang Rasul itu amat melebihi daripada segalanya, tuan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyantuni, meletakkan kasih sayang. Sebab Nabi sebut kan, tak sempurna iman seseorang selagi dia tidak
mengasihi atau mencintai orang yang sama macam menyintai diri dia sendiri, Ustaz. Dan kalau kita tengok dalam keadaan sekarang lah, kita sekarang dalam konteks kita, kerajaan kita, pernah masyarakat kita tengok OKU yang disebut OKU orang istimewa, tapi setakat mana layanan itu istimewa? Sepatutnya kami ni OKU ni diberi layanan macam Nabi Muhammad SAW melayani Dulaibin, nak bagi isteri tu bagi yang paling cantik tu, Ustaz kan? Tapi kami ni kawan saya lah, bukan cerita saya lah kan, dia adalah bercinta dengan seorang kan, masa zaman universiti dia kata apa ni, dia cerita dengan kami lah semua kan, dia tak nampak yang bakal isteri ni kekasih dia tu celik. Bila makmur dia cerita dengan bapak dia kata apa, aku sanggup kahwinkan anak aku dengan orang dengan penyakit darah, dia pun orang buta, dia kata orang buta susah. Saya pun kena jugalah kan, saya dipertikaikan, nanti di pasar macam mana, nak bawa anak macam mana kan, macam-macam lah Ustaz. Bila kita tak nampak atau kita banyak orang mempertikaikan kita punya kekurangan berbanding melihat kekuatan iman, takwa, betul tak? Macam Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat. Betul Ustaz? Alhamdulillah. Itu contoh yang Ustaz kemukakan, dan mungkin boleh Ustaz ceritakan pula mungkin realiti kita sekarang, bagaimana kita dalam di akhir zaman ini, bagaimana kita melalui ataupun bagaimana kita masyarakat menyantuni, dan apa isu-isu mungkin kita boleh kaitkan dalam komite-komite tertentu. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Hafiz. Kalau realitinya, kalau saya masuk tandas, saya masalah penglihatan. Kalau dulu saya ambil ubat gigi, brus gigi, saya boleh letak dan saya boleh gosok dengan senyum, tak sampai 5 minit saya letak, lepas tu saya ambil sembahyang, saya mandi. Mungkin sekitar 10 minit, dan saya pernah ajar anak-anak saya jangan lama-lama dekat bilik air. Tapi kalau sekarang isteri saya cakap, abang lebih setengah jam sekarang dekat bilik air. Saya cakap, macam mana tak setengah jam? Aku ubat gigi nak letak pun susah. Nak ubat gigi tak nampak. Kadang letak satu, kadang habis paruh Ustaz. Lah saya dapat trik baru. Macam mana ubat gigi tu, saya buka, saya masuk dalam mulut dulu ubat gigi tu. Itulah, saya buat ada juga. Sama lah kita. Jadi bila buat macam tu, dah pakai, Alhamdulillah mudah. Satu, bila kita dah buang air apa semua, mungkin Hafiz boleh lah mungkin meraba bentuk keluar kan. Kalau kan, mungkin paling kurang pun kami kalau pintu belah sana, masuk belah sana boleh pusing lah, keluar lah kan. Tapi saya nak bangun agak susah sedikit, apa semua dengan badan saya, subhanallah, alhamdulillah, rezeki Allah ni kan. Tapi itulah keadaan yang kami hadapi. Sebenarnya sehari ke hari, hari ke hari, saya semakin selesa dengan keadaan macam ni. Kerana apa? Bila saya melihat dalam suasana kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak boleh bekerja macam dulu. Kalau dulu saya boleh belagak macam Firaun, Ustaz. Kerja daripada pagi ke malam, tak pernah sakit, tak pernah demam. Itulah saya kata macam Firaun. Sekali dah kena Ustaz, 2 tahun, sampai sekarang. Kenikmatan yang saya dapat masa permulaan ni, saya dapat rasa dengar suara isteri saya bercakap. Sekarang saya makin makan disuap. Kalau makan sendiri habis bertabur macam budak kecil. Itu, adakah saya perlu dikasihani? Tak, saya bukan minta begitu. Kami tak minta macam tu. Kami hanya perlu difahami. Kata Ustaz Hafiz, saya pernah dengar ceramah dia. Saya perlu difahami keadaan kami ni berlainan. Tapi bila kami mengenangkan keadaan kami ini yang boleh mendatangkan kepada masyarakat, menyedarkan kewujudan kami ini, kami datangkanlah penuh kasih sayang dengan komuniti kita. Bahawa kami ini pun sebenarnya perlukan kewujudannya. Kalau boleh pasang spotlight kat atas kepala kita, Ustaz, orang nampak kita kan. Bila dah masuk semua itu. Nanti saya terangkan bagaimana keadaan orang macam kami dan kelebihan orang yang membantu kami yang Allah telah janjikan. Boleh saya teruskan? Itu yang kita nak dengar tu lah. Tidak, mengapa kita datang ke sini kan? Memanglah kita cerita tentang Nabi Rasul, cerita tentang bagaimana kita cinta, sayang Nabi Muhammad. Tapi kalau sekarang kita kata di mulut, tak merealisasikan, Ustaz, kita tak tunjukkan, pun kata tak guna pun Ustaz kan? Ya, betul. Mesti banyak ni. Mesti ada sebab kenapa Nabi menyantuni, dan Ustaz boleh kongsikan kepada kita semua bagaimana pentingnya kita menyantuni sampai tahap nak membina sebuah komuniti lestari ni. Maksudnya apa? Komuniti yang benar-benar orang kata pendapat berpegang teguh kepada agama Allah Ta'ala. Silakan. Baiklah.
Sebenarnya tuan-tuan, orang-orang seperti kami ini adalah seorang yang dapat lindungan naungan Allah SWT. Sebenarnya bukan kami saja, yang sekeliling kami pun sama. Saya bersaksi dengan Allah Ta'ala, saya bersumpah dengan Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala itu benar dengan hadis-hadisnya yang mengatakan satu antaranya, bahawa sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kesakitan, penderitaan, kesukaran kecuali Allah memberikan pengampunan padanya dan diluputkan dosa-dosanya seumpama daun-daun kering yang keguguran daripada pokoknya. Itu satu. Adakah dosa itu nampak, Ustaz? Tak nampak. Kan? Macam mana kita boleh rasai? Kita yakin, Ustaz. Satu, yakin. Kedua, apa yang kita yakin? Saya ni tak nampak tau, Ustaz. Umpama letak baldi dalam kepala. Faham? Kan? Saya ajak tuan-tuan lah. Tuan-tuan cuba pejam mata sekarang. Tuan-tuan pejam mata saja. Okey, pejam aja ya, jangan buka. Saya pun tak tahu kalau tuan-tuan buka. Pejam saja. Okey, dalam keadaan kami macam letak baldi dalam kepala, dengar apa orang cakap, kita boleh bersuara, tapi kita tak boleh melihat keadaan. Apa buka mata? Siapa buka? Ada? Mu pendek dah tu. Itu buka mata lah. Macam itulah perasaan kami. Kami nak buka mata tu. Yang kami tak nampak tu kami usahakan. Tapi tak boleh, tuan. Kami tak mampu. Sekarang ni kalau orang dengar radio, macam itulah saya tengok TV. Akad yang tidak ditepati ke apa tu cerita anak saya suka tu. Saya dengar, bukan saya melihat. Dia ketawa pun saya ketawa. Baru saya faham, rupanya mendengar tanpa melihat, memori kita tak pakai banyak tau, Ustaz. Jadi banyak input. Jadi anak saya dah penat tengok TV ke apa, saya mesti bertenaga lagi. Itu dia. Sebenarnya apa lagi kelebihan kami? Sebenarnya Allah memberikan rezeki yang luas. Allah memberikan pertolongan daripada Allah SWT kepada orang-orang yang macam kami ini. Sebenarnya bukan apa tu maksudnya, maksud saya pertolongan bentuk apa? Sebenarnya kalau kita mengingatkan apa dengan kesabaran dan ikhlas dengan apa yang berlaku, kita akan dapat merasainya, tuan-tuan. Sama ada orang yang menderita penderitaan seperti kami ataupun yang membantu orang seperti kami. Ustaz Hafiz, percaya tak saya katakan yang membantu kita 2 kali lebih berat daripada kita? Betul. Dalam konteks berat tu boleh lagi susah banding kami ni. Kami mungkin makan disuap, pakai baju dipakai, kan? Paling kurang nak bergerak susah ikut kehendak kami. Tapi orang yang bantu kita macam isteri kita, ibu kita kalau masih kecil, mungkin anak-anak kita yang bantu mereka, susah, tuan. Masanya dah bagi 2. Masa dia untuk dirinya dan masa untuk kita. Kalau dulu saya nak pergi mana ceramah ke apa, dalam masa setengah jam saya boleh siap. Sekarang 1 jam. Bang, dah siap belum? Bang, angkat bang. Bangnya banyak. Sampai azan. Tadi pun saya sampai pun dah sampai. Gitu. Jadi orang yang membantu ni, Ustaz, orang yang membantu kita ni mempunyai ujian lebih banyak, sebab itulah ganjaran orang yang membantu itu adalah lebih sama banyak dengan orang yang menerima ujian. Contohnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyifatkan daripada hadis yang bersifat hadis qudsi. Hadis qudsi ni firman daripada Allah Taala dalam bentuk hadis. Dia berkata apa? Tidak akan aku menguji hamba-Ku. Maaf. Aku menguji hamba-Ku dengan menarik 2 kesayangannya, iaitu kedua belah matanya. Dan ia bersabar, maka aku memberikan ganjarannya untuk syurga. Bukan saya nak cakap kami masuk syurga, Ustaz Hafiz masuk syurga, geng-geng pertis masuk syurga. Tak. Sebenarnya dalam cerita kat sini, kesabaran orang yang punya kehilangan mata ni, ulama menyifatkan kehilangan mata adalah satu sifat khususiah bagi hadis tersebut. Secara umumnya adalah golongan-golongan orang mustad'afin. Dan menyifatkan surga itu janji bukan saja orang yang terkena dan orang yang menjaganya sekali mendapat pahala syurga. Itulah antara kehebatannya lah, Ustaz. Sebenarnya banyak lagi hadis-hadis menceritakan pada tersebut. Keramatan yang membantu, umpama sedekah, ada yang mengatakan jariah, pertolongan, ada yang katakan Allah memberikan rezeki. Abguni du'afa, datangkanlah kepada aku orang-orang du'afa. Kenapa? Yarzuqukum
ayansurukum min du'afaikum. Dia kata orang yang membantu kamu, orang yang memberikan rezeki pada kamu adalah di kalangan orang yang lemah di kalangan kamu. Kitabnya ada dua, tujuannya ada dua. Pertama orang yang lemah, yang kedua orang yang membantu orang yang lemah tadi. Jadi dua-duanya dapat kemenangan, pertolongan, dan juga dua-duanya dapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Saya mengakui apa yang dikatakan Rasulullah dan saya sudah merasainya. Bantulah kami. Gitu kan Ustaz? Itulah dia. Itu yang kita sebut tadi. Tujuan kami hadir pada malam ini berkongsi tentang ialah kasih sayang Rasulullah dalam menyantuni komuniti musta'afin, Ustaz. Bukan sahaja kita yang dapat manfaat, tapi lebih-lebih lagi kepada komuniti yang menyantuni kita. Itu sebab tadi Ustaz sebut tadi kan, Allah Nabi kata, datangkan kepada aku orang yang susah, duafa. Kerana dialah Allah bantu kita. Maksudnya bantu komuniti yang bukan OKU ni. Bukan dalam konteks OKU semata-mata, betul Ustaz? Ya, betul. Maksudnya kita ni dihadirkan di tengah-tengah masyarakat untuk masyarakat menyantuni, dan akhirnya pertolongan, keberkatan, kejayaan itu Allah turunkan dalam komuniti. Ini yang insya-Allah akan berlaku dalam komuniti di Masjid Bukit Kadir, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah anak kita, ahli keluarga kita, qaryah kita, semua Allah beri pertolongan atas sebab kita menyantuni komuniti musta'afin. Dan saya dikabarkan alhamdulillah pengurusi di sini sangat-sangat cakna Ustaz tentang dengan OKU, dan malahan saya dengar kali pertama YDP kami datang, ketika itu belum ada lagi toilet khas untuk OKU, tapi bila selepas itu alhamdulillah Masjid Bukit Kadir telah menyediakan toilet untuk orang kurang upaya ataupun toilet untuk yang accessible untuk mereka yang warga emas dan sebagainya. Ini satu benda yang sangat-sangat kita kata inilah dia perubahan yang kita ingin lakukan ataupun yang kita nak lihat bila kami datang, insya-Allah. Mungkin lepas ni ada nanti kenderaan yang kita sediakan untuk mengambil komuniti musta'afin tu Ustaz, dan insya-Allah lepas ni nanti saya yakin bila rahmat pertolongan tu turun, insya-Allah ramai lagi pihak-pihak ataupun komuniti setempat yang akan bersama-sama mengimarahkan Masjid Bukit Kadir. Amin ya amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, balik padalah kita punya perkongsian tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap komuniti musta'afin ini. Dan mungkin kalau Ustaz boleh kita bincangkan lebih mendalam apa antara yang kita boleh lakukan di peringkat masjid, di peringkat masjid untuk kita nak menyantuni. Mungkin kita boleh ada usaha-usaha tertentu yang kita lakukan bagi membolehkan komuniti musta'afin ini diraikan, dapat hadir ke masjid dan bersama-sama dengan masyarakat setempat untuk mengimarahkan masjid yang kita sayangi, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Nabi. Ini apa agaknya masjid nak buat? Sebelum tu saya bukan nak tegur, saya memilih dengan pengurusi masjid, dengan ahli datang pasal masjid. Kalau mengikut cerita daripada Ustaz Hafiz tadi, kalau dulu tak ada tanda SOPU, dah ada sekarang tanda SOPU, percayalah Allah telah binakan mahligai yang luas pada tuan-tuan di Qaryah Bukit Kadir ini, Masjid Bukit Kadir ini di sana, kerana salah satu infak kita kepada masjid, pertolongan kita pada masjid dan pada jemaahnya itu, Allah menjanjikan kita mahligai yang siap-siap. Kalau rumah dah siap, orangnya belum ada, tapi dah ada nama belum tuan-tuan? Dah ada dah. Mudah-mudahan. Amin. 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 InsyaAllah. Okey, kita rujuk pada soalan tadi. Kalau kita tanyakan apakah pihak masjid lakukan, kalau secara umumnya lah, kalau kembara kami mungkin ceritakan kami perlukan bantuan. Mungkin di kalangan kami ni ada rumah tapi tak ada golongan orang yang boleh bawa kami untuk ke masjid. Kami pun nak ke masjid sebenarnya, tapi ada tak ada anak sekolah, isteri tak larat pun ragu juga macam kita. Lepas tu orang jiran pun yelah kan. Lepas tu kita, kalau kita boleh sediakan, kalau kat Mekah tu ada nama bagi, perasan tak? Bagi yang bawa tapi kena bayar lah kan, tapi disiapkan. Okey, free Ustaz. Okey, free. Alhamdulillah. Jadi bagi ni akan pusing. Dia akan pusing kat dia akan bagi waktu, ada timetable macam kat UK ke apa tu kan, macam bus timetable sekarang berapa bahagian blok A 5/6, 5/7. Jadi kita tunggu je kat depan, bagi sampai, lepas tu naik kan, sampai ke masjid ramai-ramai. Jadi adalah driver daripada baginya, mungkin Pak Imam boleh bawa, besok Bilal pula apa semua kan. Bagi berapa sini?
7-8 ribu ada kot. Satu bagi. Mungkin lah saya Ada lah kot kan. Begitu. Tapi itu antara perkara yang memudahkan perjalanan sesuai pada hadis Rasulullah. Yanfa'un nas Ustaz? Saja je dengan Ustaz. Ustaz teruskan. Okay. Allah mencintai orang yang mendatangkan munafaat kepada orang lain. Kalau saya belajar dulu kata Ustaz saya, orang yang munafaat ni umpama orang-orang dalam satu tanah yang subur. Dia boleh menapung air untuk memberikan minum orang dan tumbuh-tumbuhan dan binatang, dan suka boleh menyuburkan tumbuhan yang adanya sehingga terkeluarlah buah-buah yang beri munafaat kepada orang lain. Ini orang munafaat kata dia. Dan orang kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala mencintai orang yang membuat munafaat, yang mendatangkan munafaat kepada orang yang lain. Pembantuan kepada kami seperti yang tadi untuk mengambil daripada orang-orang. Sebenarnya satu lagi masalah orang Q ni Ustaz. Masalah orang Q ni Ustaz, dia rendah diri. Rendah diri Dia akan rasa malu. Dia akan rasa, kau tak ada kaki. Tak ada kaki, takut kena ejek apa semua. Jadi kami menyepi kat dalam. Saya mula-mula bila saya tak ada kaki, saya memang rasa rendah diri. Tapi saya rasa besar sikit, memang badan saya besar pun. Bila tengok orang sebelah, 2 dia tak ada. Akunya ada lagi, sekurangnya 1 lagi. Kan? Cari kat hospital lah, dekat ward 8 tu, ward 7 tu. Di hospital saya kan. Saya ada masalah penyakit, menyebabkan saya ada operasi lama lah Ustaz. Ada berbelas kali lah saya masuk hospital. Sampai dapat gelaran ketua kampung ward 7. Nak cakap lamanya tu. Busy. Lama. Paling lama dekat berapa hari tu saya tak ingat dah. Makan bulan lah. Kan? Alhamdulillah. Dah ada warning. Okey, betul. Terima kasih kita dapat green light daripada Tuan Haji Pengurusi. Alhamdulillah. Okey, lepas tu bila dah macam tu, bila saya dah rasa kesusahan, saya rasa rendah diri sangat. Saya tak nak jumpa keluarga saya tak nak jumpa kawan-kawan saya, apa semua. Tapi tu masa tak lama lah, saya ditegur dengan arwah ayah saya dalam mimpi. Kan? Dia kata, kalau kau macam ni terus, kau nak jadi apa? Kura-kura. Dia tegur saya, nak jadi apa? Kura-kura. Kura-kura kan sembunyikan kepala dia. Kan? Bila dah macam tu, bila saya tersedar, saya baru teringat. Yelah, kata-kata Rasulullah untuk kita mendatangkan diri kepada masyarakat, untuk melepaskan lagi. Saya telefon kawan-kawan saya yang saya dah sakit, tapi kawan-kawan tak tahu tak, saya sakit tau. Lama. Tapi bila dia datang, Alhamdulillah mendoakan, semoga kau sihat, semoga apa. Gitu. Tambah kuat semangat. Sebenarnya keadaan masa saya sebelum ni sakit lah, hampir 70%, 80%, doktor dah nak potong nama lah. Maksudnya bukan nama dekat tu je yang mungkin. Betul. Tapi Alhamdulillah kekuatan daripada keluarga saya, daripada isteri saya. Alhamdulillah saya boleh lagi bernafas, boleh jumpa Ustaz Hafiz yang baru saya kenal, dan saya boleh join kepada grup da'i untuk bersama-sama masyarakat. Saya rasa inilah masanya untuk saya bermasyarakat dan untuk berjumpalah, untuk menolak perkataan perkataan malu tadi. Return back Ustaz Ustaz Oslam return back lah kita, kembali dah. Kembali, welcome back. Tadi saya jumpa dengan pengerusi, dia cakap welcome report dia tu. Welcome to the pot gitulah. Okey, itulah lebih kurang apa yang ada. Jadi bila Ustaz sebut tadi tentang bila sahabat-sahabat datang mendoakan, itu saya teringat Nabi Muhammad SAW satu hari pernah tanya dengan sahabat tu lah, hari ni siapa yang pernah dah buat ziarah dapat ziarah orang sakit, siapa yang dah pergi bawa bersama-sama pergi ke kebumian, dan semua saudara-saudara Nabi tu yang angkat tangan siapa ni? Nabi Abu Bakar, betul tak? Betul. Abu Bakar mengangkat tangan, ya Rasulullah saya. Ini salah satu yang kita kena lakukan ialah ziarah. Ini antara yang saya rasa kita jarang-jarang buat Ustaz ziarah. Kita punya qariah kita, ahli qariah kita yang sakit, ahli qariah kita yang mungkin warga emas, yang OKU, kita jarang kan. Sedangkan itu adalah salah satu perintah yang Nabi Muhammad SAW suruh para sahabat buat. Jadi pada hari ini kita nak sebut dengan Maulidur Rasul, Ustaz, betul lah kan? Kita kata kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, dan kita kena ingat apa yang Nabi buat semua adalah sunnah, betul lah?
Betul. Bila sunnah tu Ustaz, tak apa kalau buat apa yang Nabi buat ni Ustaz, tak apa. Kalau buat kita lakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita dapat apa sebab di sisi kita? Confirm dapat pahala Ustaz kan? Jadi di sinilah yang saya sebut, yang kita nak bawa ni. Kita dengar pada malam ini cerita daripada Ustaz Roslan, dan kita jangan biarkan benda tu hanya lalu dalam telinga kanan kita, keluar telinga kiri. Betul Ustaz? Betul. Kita harapkan insya-Allah inilah dia tujuan kami hadir untuk sama-sama tuan-tuan puan ahli karya untuk laksanakan, untuk kita lakukan, kita terjemahkan dalam kehidupan kita yang sementara ini. Kisah insya-Allah. Inilah kita bawa perkongsian pada malam ini. Kalau tidak, kita cita-cita kalau orang sekadar dengar, balik tak buat. Itu yang kita tak nak tu. Hanya sekadar tu ibarat apa? Ibarat pokok yang tak berbuah. Kan tadi kita dengar Ustaz kata apa tadi? Sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi Ustaz, insya-Allah, saya rasa ini kita dah berada di hujung kita punya perkongsian. Mungkin Ustaz boleh kongsikanlah, ataupun Ustaz boleh bagi apa-apa saja yang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah menyantuni ataupun kasih sayang Rasulullah tunjukkan kepada pengikut mustafin, untuk sama-sama kita ikut dan sama-sama kita ambil ibrah dan ambil dia punya pengajaran, pelajaran dia, dan insya-Allah kita harap kita akan dapat laksanakan, terjemahkan dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya nak minta Ustaz Hafiz landing kat saya pula. Istilah Ustaz. Tak apalah. Saya terkenang antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masa dia sampai ke kota Madinah, bila dia bersampai bersama Abu Bakar dengan untanya teranggu. Kemudian di satu tempat dan dia membinakan satu masjid yang bernama Masjid Quba, di mana orang bersama-sama beramai-ramai tala'al badru alaina, dan sampai habisnya. Kemudian Rasulullah digembira oleh orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah menunggu daripada jabal ke jabal yang lain, daripada satu bukit ke bukit yang lain untuk memberitahu Rasulullah berada di mana. Kemudian apa pesanan Rasulullah bila masa menghimpunkan antara kaum-kaum muslimin yang ada di kota Madinah, yang ada di kota Ansar, yang ada di kota orang-orang muhajirin yang berpindah. Rasulullah berpesan kepada mereka. Pertama, ini adalah kata asas untuk kasih sayang. Bila saya fahamkan, saya juga imani apa pesanan Rasulullah wasiat di tempat ini. Pertama, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ustaz, dia berjabat tangan tuan. Pergi berjabat tangan keadaan tangan bergenggam, hujung jari berjumpa hujung jari, dan mata berpandang mata, bertautlah kasih antara berdua. Tak nampak pun tak apa Ustaz kan? Tak nampak pun. Ini yang Allah kata. Itulah kita bertemu kan atas sebab kasih sayang. Sebab kasih sayang, betul. Itu dipanggil absahus salam. Daripada kita nak anukan, kalau kita selepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, kita salam kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, kita salam kiri. Tengok ada dalilnya. Kita bersalam selepas solat, siapa kata tak ada? Itu antara pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membangun lagi, berselawat lagi untuk berpusing untuk absahus salam. Dan kita memberikan salam, sahabat-sahabat Nabi itu berlumba-lumba untuk memberikan salam. Kerana memberikan salam walaupun sunat, perkara sunat itu adalah lebih baik daripada perkara yang wajib untuk dilakukannya. Sebab apa? Macam kita solat malam Ustaz, itu sunat, tapi susah nak solat Ustaz. Sebab dia sunat. Wajib kita boleh sembahyang 5 waktu, tapi yang sunat tu, sebab tapi kalau kita dapat pahalanya, subhanallah. Itu satu pesanan dia, absahus salam. Yang kedua, it'amut ta'am, memberi makan dengan makanan. Bagi makan. Kata ada makan sikit, ada gula-gula haid, bagi orang sebelah yang tengah mengantuk. Kita ada makan apa, kita beri orang sebelah. Kita buat kenduri kendara, buat makan-makan, jangan bermewah. Hanya memberi makan itu lebih baik, kerana antaranya adalah sedekah. Yang ketiga, silatul arham, memberikan silah kepada golongan arham. Arham ni apa? Satu talian rahim kita dengan adik-beradik kita, dengan mak bapak kita, dengan maklum kita, dengan adik-beradik ayah dan adik-beradik ibu kita. Itu dipanggil silatul arham dan dikembangkan secara umumnya oleh para ulama. Silatul arham juga saudara-saudara semuslim. Ya. Lepas tu yang keempat, antaranya contoh kasih sayang. Mula-mula saya tak nampak benda ni. Saya tak nampak apa kaitan kasih sayang dengan yang keempat. Apa dia? Solat malam. Saya tak nampak kasih sayang macam mana tu yang dimaksudkan. Kita tidur, bini kita tidur nak sayang macam mana, kita solat tapi kasih sayang. Rupanya Ustaz, silah kita bukan pada makhluk aja.
Silah kita berkasih sayang dengan Allah Ta'ala. Bila Aisyah ditanyakan radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, betulkah Rasulullah kakinya bengkak kerana solat malam?" Aisyah dah bertanya, bila kembali, aku bertanya kepada Rasulullah tentang soalan yang sama. Dia kata apa? Aku bertanya, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang maksum, tempat kau ada dah di surga sana. Kau solat-solat ni kenapa?" Rasulullah jawab ringkas, "Kerana aku sayang pada Tuhanku." Kerana aku sayang pada Tuhanku. Kalau kita sayang boleh buat apa saja kan? Kenapa tu orang nampak bumbung kapal, nampak bumbung rumah pun okey. Hilang rindu dia. Sebab itu orang yang sayang pada Rasulullah, dia tak akan takut mati. Para syuhada tak akan takut mati. Kerana syarat untuk berjumpa Allah yang kita paling sayangi adalah kematian. Ready start mati tak? InsyaAllah ready. Subhanallah, barakallah fi. Yang kedua saya katakan, salah satu kenikmatan syurga Ustaz. Apa Ustaz paling nikmat paling syurga? Mungkin makanan, mungkin dicerita pasal anggur, mungkin sungai daripada madu, mungkin sungai daripada susu, mungkin sungai daripada jernihnya, dan mungkin buah-buah yang tak pernah putus yang kita tak. Itu ke kenikmatan syurga? Salah satu kenikmatan surga adalah sayang kita kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah siapkan satu hari. Pada setiap hari Jumaat, Allah akan mengizharkan, akan mengeluarkan diri dia berjumpa dengan hamba-hambanya yang diredai dalam surga Allah Ta'ala. Dan kita bertatap muka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh kesayangan. Itulah kenikmatan yang sebenar-benarnya. Kita mesej selalu, kita WhatsApp selalu, kita tanya apa khabar, makan apa hari ini. Nak jumpa kan? Nak jumpa. Siapa? Mungkin isteri kita, mungkin anak kita dah makan ke belum. Tapi tak jumpa-jumpa. Tapi bila kita dia turun daripada kapal, kalau daripada tempat lain, atau turun daripada kereta, kita akan pasti. Subhanallah, dah sampai. Bangganya hati. Macam juga kenikmatan kita di surga adalah dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat nurnya, melihat keindahannya, melihat rahsianya, menyebabkan kasih yang terus bertaut daripada dunia sampai ke akhirat surga insya-Allah. Mudah-mudahan kita di kalangan orang-orang yang mendapat kenikmatan tersebut. Amin. Amin. Itulah dia Ustaz yang permintaan Rabiatul Adawi Ustaz insya-Allah. Dia tak nak masuk surga kerana orang kata kerana masuk surga. Dia nak apa masuk surga tu? Dia nak dapatkan bermuajahah, kita bertatap muka dengan zat Allah kan. Inilah yang kita nak insya-Allah. Jadi saya rasa terima kasih atas apa yang Ustaz dah kongsikan itu tadi, dan saya suka kalau dapat kaitkan Ustaz bagaimana bila Nabi sebut pertolongan tu datang daripada Allah Taala dengan kita meraihkan komuniti musta'afin, dan komuniti musta'afin ini hendaklah dalam kalangan mereka yang berdoa, solat dan ikhlas dalam perbuatannya. Ini yang kita nak. Kerana mereka ni insya-Allah, kalau musta'afin Ustaz, dia berdoa, dia solat, dia ikhlas, insya-Allah apa yang dia doakan akan Allah makbulkan. Termasuklah dalam konteks kalau dia disantuni, dia diraikan, maka akan turunlah pertolongan. Ini yang kita nak. Jadi kita tak nak komuniti rentan di luar sana dia marah pada komuniti itu Ustaz. Dia cakap komuniti tak layan aku, komuniti ni membiarkan aku. Sedangkan Nabi Muhammad kata kena kita kita kena camna, kita kena raikan. Tapi perkara yang sebaliknya berlaku dalam komuniti, dan akhirnya mereka inilah yang berdoa macam-macam. Maka doa mereka Allah turunkan tak Ustaz? Dia punya tu. Allah ijabah tak Ustaz? Kemungkinan besar Allah ijabah. Jadi daripada kita dapat daripada kita baik-baik dan dapat anugerah, itu yang kita takut kita dapat Ustaz, musibah ya betul. Alhamdulillah ya Allah. Jadi terima kasih Ustaz Roslan atas perkongsian yang Ustaz dah kongsikan kepada kita semua, dan insya-Allah tuan-tuan puan dan hadirat dan sama-sama pada malam ini kita dah dengar dah bagaimana pentingnya menyantuni komuniti musta'afin, dan Ustaz dah sebutkan kenapa kita kena santuni, dan hari ini apa yang kita dapat. Inilah pada malam ini kita raikan, kita ingat Nabi Muhammad SAW dengan apa sahaja perbuatan yang telah tunjukkan kepada kita. Tinggalnya kita sekarang tuan-tuan untuk apa? Ikut ke tak nak? Betul lah. Ini persoalan nak ikut ke tidak. Dan insyaAllah saya yakin Tuan Perusi dengan barisan EJK-nya dan semua ahli-karya insyaAllah ada keinginan untuk menyantuni insyaAllah. Kita harapkan begitu, dan teruskan usaha yang kita sedang laksanakan ini untuk memastikan rumah Allah ini dapat dikunjungi kan. Sedangkan zaman Nabi tu Ustaz,
Abdul Maktum tak boleh pergi ke masjid dia nak minta excuse, betul tak? Betul. Betul. Tapi Nabi kata, kau dengar tak azan? Oh dengar ya Rasulullah. Maka Nabi kata, datang ke surau, datang ke masjid. So walaupun apa yang kita boleh kaitkan dengan Abdul Maktum, yang mana Nabi Muhammad SAW atas sebab kasih sayangnya, maka Abdul Maktum diberi peluang jadi sebagai imam, diberi peluang sebagai apa? Sebagai ketua. Ini semua yang kita nak hadirkan pada malam ini supaya kita dapat sama-sama orang kata melihat dalam konteks kita sebagai masyarakat apa yang kita boleh lakukan untuk kita nak membolehkan komuniti musta'af ini dapat sama-sama berada dalam masyarakat yang dipanggil masyarakat komuniti lestari. Saya rasa itu saja tuan-puan, dan insya-Allah membawa kepada pengertian sebenar siapa orang-orang Pakistan. Itu next season Tuan Musi kita boleh cerita, boleh kaitkan dalam konteks bagaimana kita melihat kesempurnaan di sisi Allah Ta'ala tu yang macam mana. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan dan juga parlimen yang berbagai Ustaz Hafiz Halim, Hafiz Halim, betul. Hafiz Halim dan juga Ustaz Rajalan, kami mendapat kredit yang cukup banyak kerana malam tadi Yang Kuasa mengadakan majlis selawat. Tapi